Photostat. Ni boreh dia beri ke kak ni. Boreh- Kak boreh kita ni boreh dia beli rumah ni. Boreh apa ni? Daripada boreh pendaftar mangsa banjir. Anggaran aku rasa ke 20,000. Ni rumah belakang ni 20,000 rosak. Habis. Rosak. Ini bukti bahawa kaknya dia adalah orang yang terkesan daripada banjir. Ambo nak tanya kak lah dah. Betul ke ada orang daripada Pah lah dia kata 3 kali tu dia mari pujuk kak untuk duduk tempat rumah KL. Tahu saya lah kalau tak ada lagi mana. Ada lagi? Kau pujuk hari tu? Saya setahu saya tak mulu. Tak mulu kau dia? Apa keting? Kiting. Dia boleh UMNO lah. Dia lah Ya, yang suruh ginya. Ya, okey. Cuma kita pergi daftar memang kita duduk lah sebulan, 2 bulan. Duduk 2 bulan. Duduk. Okey. Cuma kita mari tengah hari kita main masak-masak pergi pula. Oh. Tak payah kat ugat main anak main ambil gatal gambar. Jauh juga lah. Dia nak sekolah lagi masa tu. Anak tak segi. Anak tak segi. Kadek rumah ni lagu mana? Mana? Kadek rumah yang dibui tu. Oh, selesa. Bilik di PK. Bilik tu. Bilik tu mana dia kongsi. Kursi. Ha. So bilik 3 keluarga. Okey. 3 keluarga. Satu bilik 3 keluarga. Jadi kak tak selesa lah. Mana anak tak boleh duduk lah. Anak pasti duduk. Ha. Walaupun dengan anak saudara dengan tak tua dia pun anak tak boleh duduk. Jadi setakat ni kak seorang je tak boleh rumah. Ha. Jadi kak di sini berapa tahun dah sini? 2 tahun tau dia. Sumber air? Air baik. Air baik ada. Pak air dululah. Ha. Api tak ada ah. Tapi tak ada tanah masuk. Gas tak dapur gas. Orang bilang tu. Orang bedah ada dapur gas lah. Bukan benda dapur kayu. Kayu tu khas untuk masak air. Masak air lah. Okey. Kalau hujan, tengok kalau hujan. Kalau hujan bahagian dapur tu tinggi lah sikit. Tak selesa lah dok. Cuma tempat tidur tu boleh lah. Okey, gini kak. Kalau parti amanah dok. Saya sendirilah dapat sebagai ketua pemuda amanah. Saya sedih lah bila tengok kak. Saya ingat macam mak saudara saya lah. Bila duduk dalam ni saya ingat macam mak saudara saya. Saya kata, lagu mana orang boleh duduk dalam ni? Saya nak tidur mana tak boleh tidur. Teringat kau kak dia tidur dalam kemah tak kita duduk atas hati kan. Tak boleh ni. Kena kau mana-mana saya kata. Kak kena duduk dalam rumah juga. Jadi saya bicara dengan sahabat-sahabat. Dia kata lagu mana? Kita cari rumah sewa kau kak. Orang Pah kata kita tak duduk dia kata. Puas pujuk dia kata. Jadi kita nak tanya sendiri daripada mulut kak lah. Kalau saya sama sahabat-sahabat cari rumah sewa ke kak lagu mana? Ataupun kak sendiri cari rumah sewa ke kak? Kita sewa untuk kak untuk sementara ni duduk rumah sewa. Anak ada bagi cadangan juga. Adalah, mana kak tak ada masalah duduk rumah sewa. Rumah sewa tu ada dah payah juga lah ni mana rumah mahal. Rumah mahal okey. Ha. Okey, maksudnya gini. Maksud kitanya kita kak cari ataupun kita cari rumah sewa. Sewa bulanan tu ambo aku cari kak. Pati amanah ke bayar. Yang kita akan cari piti. Orang gotong royong supaya pindah. Kak ni duduk dalam rumah. Hak selesa lagi. Kak sudi. Boleh. Mana dakwah orang kak tak duduk dalam rumah tu fitnah lah. Memang kita nak rumah sewa. Tapi masa benda kerja bekerja catering lah. Tak badan nak bayar nyewa lah. Tidak mampu. Nok tidak mampu. Kalau saya cari ataupun kak cari rumah, lepas tu saya cari penyumbang sebenarnya dibayar langsam setahun. Rumah tu tak ada masalah kak. Untuk rumah sewa tak ada masalah. Boleh. Boleh. Apa? Jadi fitnah lah. Okey ni kata macam-macam gambar kata nak rosak ke macam-macam. Ali bagi gambarnya. Ambo angat kak ni. Memang nak rumah sewa tapi mikir juga nama ni kerja catering berapa. Kalau ada orang sanggup bayar tak ada masalah dah. Masa tu mana anak pun kerja pun tak tentu. Ya. Tak apa, terima kasih. Ambo okey cari. Dia dakwah orang kata ni fitnah. Jadi alhamdulillah lama dengar sendiri. Mari ambo mari. Hari ni ambo mari. Ni adalah boreh dia ni. Dia adalah betul-betul orang yang terkesan pada banjir. Rumah dia ni dia boleh sebut dia duduk dah 2 tahun. Setakat ni ada repah mari. Dia tanya khabar. Ada repah. Tadi kita boleh dengar sendiri, tak ada repah yang tanya khabar. Orang UMNO alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya bukan nak mempolitikkan isu ni. Saya mengajak seluruh sahabat-sahabat di luar sana. Kebajikan ni kita belum malu ya. Tak kira kita daripada mana. Setakat saya duduk 2 tahun ni. Tak nak mari.
Okey, jadi itu sajalah. Terima kasih.